Akhirnya aku berjaya bawa balik batu-batu ni. Hui, nak boleh angkat 2 kereta pun tak naik. Berat batu ni kan, batu sungai ni So Alhamdulillah, dengan batu-batu yang ada ni, mudah-mudahan cukup untuk telaga aku. Sikit lagi, ada lagi dalam 2 layer macam tu lah. Tengok 2 layer. Kalau batu besar macam tu, saya rasa 1 layer pun dah cukup lah. Lega. Loga tu, Simen dah standby untuk projek malam ni kan. Selalu kita buat malam lah, sampai terawih tu, sampai pukul 1.30 pagi ke 2 pagi tu. 1.30 2 panas. So 2 trip dah cukup kan. Cantik kan dia punya view langit, view cantik kan. So ada sarang burung tu tengah mengeram. Heran burung ni, dia suka main back kat sini. Tu terbang, suka main buat sini. Tu ada telur 2 biji tu, nampak tak? Dah 2 kali dah dia keluar anak kat sini. So yang kali ni dia lagi dekat dia buat, sebab dia tahu selamat kat sini. Kita tak kacau dia, Alhamdulillah, lega. Yang tu yang risau sangat tu, yang telaga ni. Bukan pasal ayak tu, pasal nak beli komplit tu baru kita dah boleh buka terus lah, dah boleh rasmi dah. Tunggu timba dengan tali sampai dah lega. Alhamdulillah akhirnya. So tadi pun pegawai veterina pun dah sampai, dah settle lah dengan mereka punya urusan, meluahkan apa yang patut. So mudah-mudahan lah InsyaAllah.